Video kali ini saya nak kongsikan bagaimana untuk kita hasilkan default reply. Apa maksud default reply? Default reply adalah satu mesej yang akan dihantar jika tiada keyword yang match. Bermaksud tiada keyword yang akan match yang kita dah set. Contohnya jika kita dah pernah buat keyword stop ataupun kita dah pernah buat keyword info lanjut. So, setiap mesej yang dihantar oleh customer yang tidak match, okay, dia akan hantar uh, default reply. Okay, first kita sama juga masuk dalam bot builder. Kemudian kita tekan create bot flow. Okay, di sini kita boleh tambahlah. Okay, default reply. Okay, kita tambah flow untuk default reply. Okay, so kemudian seterusnya kita tekan tambah. Sama juga tekan WhatsApp chatbot. Okay, kemudian kita pilih new message receive. Okay, new message receive. Kita pilih version 2. Okay, select channel, kita pilih nombor yang kita dah connect. Dan kita save. Kemudian kita tekan tambah. Okay. Untuk yang ini, okay, kita contohnya di mana situasi ini, tuan-puan tak akan membalas, tuan-puan tidak membalas menggunakan Wabot Pro. Mana tuan-puan akan tuan-puan nak minta customer sila contact nombor lain. Okay, sebab nombor official ni kita tak ada WhatsApp contohnya. So jika tuan-puan ingin bawa customer tuan-puan, okay, untuk mesej nombor yang ada WhatsApp, iaitu nombor yang menggunakan unofficial. So kita nak buat satu mesej bersama CTA. Okay, untuk itu kita ambil as question. Kita ambil CTA. Okay, CTA. Okay, CTA. So contoh kat sini tuan-puan boleh tambahlah teks. Okay, terima kasih. Nombor ini tidak dijaga oleh manusia, contohlah. Sebarang soalan boleh hubungi nombor, contohlah. Okay. Atau tekan butang di bawah. Jadi set butang lah. Okay, kemudian butang boleh set. Okay, hubungi support contoh. Hubungi support. Okay, kemudian kita masukkan URL. URL yang akan membawa ke WhatsApp lagi satu. Okay, ke WhatsApp lagi satu. Contohnya macam ni. Letak saja link wa.me dan nombor telefon. Okay, kemudian sama juga menjadi. Yang ini adalah single reply answer. Kemudian save response kalau tuan-puan nak simpan respon ni. Kemudian expected answer, tuan-puan boleh set saja teks sebab kita hanya expect tulis teks saja. Kemudian validation attempt, yang ni kita boleh set 2 times dan berapa lama tuan-puan nak tunggu respon. Kemudian save. Okay, so bermaksud di sini flow ini jika user ada nak tanya soalan apapun ataupun hantar apa-apa mesej yang tidak match dengan keyword, okay, dia akan terus hantar ni. Terima kasih, nombor ini tidak dijaga oleh manusia. Sebab soalan semua ni, mana kita akan bawa customer ke nombor yang lain yang dijaga oleh team ataupun staff tuan-puan. Okay, so itu saja. Tuan-puan boleh save. Okay, kemudian pastikan enable.